Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Jadi bersama saya pada pagi ini, kita bersama yang berusaha GS Dr. Muhammad Yazrin bin Yassin, pengarah bahagian harta tanah persekutuan dalam Wal Bicara JKPTG. Jadi tajuk kita pada pagi ini, Doktor, pajakan tanah persekutuan sebagai wadah pembangunan negara. Okey, sebelum kita bercerita panjang tentang pajakan, jadi saya nampak lebih baik kita kenal dahulu insan di sebelah kita. Jadi yang berusaha Dr. Yazrin mempunyai ijazah Doktor Falsafah dalam bidang Sains Fizikal dari Universiti Malaya pada tahun 2021. Sebelum itu beliau juga mempunyai ijazah Sarjana Muda dalam bidang Perancangan Bandar dan Wilayah dari Universiti Teknologi Malaysia. Sebelum melanjutkan ke bidang ijazah Sarjana dalam bidang Perancangan Sumber dan Alam Sekitar dari Massey University, New Zealand. Jadi, Dr. Yazrin merupakan pengarah bahagian harta tanah persekutuan di JKPTG sejak tahun 2022. Betul, Doktor? Jadi sebelum tu beliau merupakan pengarah bahagian dasar dan konsultasi JKPTG. Untuk makluman penonton, beliau mempunyai pengalaman luas selama 23 tahun dalam perkhidmatan takbir, pegawai takbir dan diplomatik. Dan sebelum tu beliau pernah bertugas dan berkhidmat di Kementerian Pertahanan, Kementerian Pelaburan Perdagangan Antarabangsa dan Industri serta Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, MOSTI. Jadi, kita dah kenal siapa di sebelah kita yang bersama GS Dr. Yazrin. Jadi, apakah baik kita terus kepada topik pada pagi ini, Doktor? Saya mengkotai bahagian harta tanah persekutuan, iaitu BHTP. BHTP berfungsi untuk menguruskan tanah-tanah milik serta tanah-tanah reserve milik kerajaan persekutuan. Tanah kerajaan persekutuan ini pada umumnya ialah tanah-tanah yang dipegang oleh Pesuruhjaya Tanah Persekutuan. So kita menggunakan Akta Pesuruhjaya Tanah Persekutuan 1957 untuk menjalankan fungsi-fungsi pentadbiran tanah. Antara fungsi-fungsi pentadbiran tanah yang kita laksanakan di BHTP ialah antaranya permohonan dan pemberi milikan, pembelian tanah oleh kerajaan, serta juga kita juga melaksanakan fungsi-fungsi seperti pajakan biasa dan pajakan perswastaan. Untuk makluman, JKPTG dan BHTP memegang sebanyak 31,000 tanah milik dan kira-kira 8,000 tanah reserve yang diuruskan oleh bahagian harta tanah persekutuan. Banyak betul. Apa bilangan tanah yang diuruskan? Kalau ikut congak dalam dekat 40,000 juga, Doktor. Ya. Okey, sebentar tadi saya dengar ada dua jenis pajakan. Pertama sekali Doktor sebut tentang pajakan biasa dan kemudian pajakan penswastaan. Jadi mungkin orang awam di luar sana mungkin kurang jelas apa perbezaannya. Mungkin Doktor boleh terangkan apa fungsi setiap jenis pajakan tersebut. Okey, secara umumnya kita mulakan dengan pajakan biasa. Pajakan biasa ini berlaku dalam dua keadaan. Keadaan pertama di mana badan-badan berkadun persekutuan yang beroperasi di atas tanah PTP. Badan-badan berkadun persekutuan ini perlu melaksanakan pajakan di atas tanah PTP untuk membolehkan ia beroperasi secara sah. Okey. So antara badan-badan persekutuan yang beroperasi di atas tanah PTP dan perlu melaksanakan pajakan ialah contohnya lembaga hasil dalam negeri, Pharma, lembaga LPPKN, lembaga Pelabuhan Kelang dan sebagainya. Ini juga termasuk universiti awam. Jadi apabila mereka berada di atas tanah PTP, pajakan perlu dilaksanakan. Keadaan kedua ialah pajakan tanah kosong atau tanah terbiar. Dalam hal ini biasanya tanah-tanah ini dimohon pajak oleh pihak syarikat untuk tujuan sama ada aktiviti komersial dan aktiviti yang berkaitan untuk penjanaan pendapatan. Ada juga keadaan pajakan biasa ni dalam keadaan yang tanah PTP dipajak oleh NGO untuk aktiviti yang tidak bersifat keuntungan. Okay, itu pajakan biasa. Manakala pajakan perswastaan berlaku disebabkan wujud unsur perswastaan perkhidmatan kerajaan, di mana ada dua pihak iaitu kerajaan dan pihak swasta
yang memerlukan syarikat tersebut juga memajak tanah milik kerajaan sultan untuk mengesahkan kedudukannya di atas tanah PTP. Biasanya projek-projek ataupun perswastaan ini dilaksanakan melalui kementerian atau jabatan yang bertugas sebagai pengguna di atas tanah tersebut. Dan selalunya perswastaan ini dilaksanakan melalui unit kerjasama awam swasta. Okey. UKAS JPM ni, Doktor? Ya, UKAS JPM. Okey, sebentar tadi kita faham yang berkenaan pajakan biasa ni mungkin lebih straightforward kan, Doktor? Ada pihak ketiga berminat ataupun NGO atau badan berkanun pajak atas tanah PTP. Tetapi pajakan perswastaan ni sebenarnya saya agak tertarik lah sebab melibatkan seperti Doktor tadi sebut ada unit kerjasama awam swasta JPM. Mungkin Doktor boleh terangkan sedikit tentang pajakan perswastaan. Bagaimana? Okey, terdapat juga yang pertama ni terdapat jenis perswastaan yang merupakan perkhidmatan kerajaan yang dulunya disampaikan oleh jabatan kerajaan sendiri. Misalnya pada zaman pra 1990-an kita ada lembaga elektrik negara. Pada itu juga kita ada jabatan telekom. Kita ada jabatan pos. Jadi jabatan-jabatan ini pada ketika itu membekalkan LLN membekalkan perkhidmatan elektrik. Jabatan pos biasalah dia menguruskan hal ehwal pos. Manakala jabatan telekom merupakan jabatan yang menyediakan infrastruktur untuk komunikasi melalui telefon. Tetapi kemudian jabatan ini mengalami perubahan, iaitu kemudian dikorporatkan dan sehingga kini diswastakan. Jadi timbul pihak yang menjalankan perkhidmatan asas seperti sekarang ni kita kenali sebagai TNB, Pos Malaysia, TM. Malah untuk telekomunikasi kita ada lebih banyak lagi yang menyediakan perkhidmatan seperti Maxis, Celcom dan sebagainya. Jadi dalam tempoh di antara jabatan kerajaan itu bertukar kepada agensi swasta ni, harta alih telah berpindah milik daripada jabatan kerajaan kepada syarikat-syarikat berkenaan. Walau bagaimanapun, harta yang tidak alih seperti tanah masih lagi dipegang oleh kerajaan. Dan oleh kerana syarikat-syarikat berkenaan beroperasi di atas tanah PTP, di situlah kita menuntut supaya tanah-tanah tersebut dilaksanakan pajakan perswastaan di atasnya. Okey, jadi macam saya tak merasalah zaman lembaga elektrik negara. Tahu-tahu bayar bil kepada TNB je, Doktor. Seperti tadi kan, Doktor ada cerita tentang lembaga elektrik negara. Saya rasa saya tak pernah sampai di zaman tu. Tahu-tahu kita bayar bil kepada TNB, tahu-tahu kita bayar langgan TM Unify, Doktor. Tetapi itu penswastaan terhadap perkhidmatan awam yang diberikan oleh kerajaan. Tetapi saya nampak ada lebuh raya, ada pula kita panggil pengangkutan awam, MRT, LRT. Mungkin Doktor boleh ceritakan bagaimana pula bentuk penswastaan perkhidmatan tersebut? Okey. Bentuk penswastaan yang kedua kita juga kenali sebagai Build Operate Transfer. Di mana syarikat swasta dia membina infrastruktur bagi pihak kerajaan dan sebagai timbal balas kos yang dikeluarkan untuk pembinaan, kerajaan memberi hak kepada syarikat ini untuk mengoperasikan dan mengutip hasil di bawah konsesi bagi tempoh tertentu. Apabila tamat konsesi, infra ini akan dipulangkan kepada kerajaan. Antara contoh konsesi yang telah ditamatkan dan dipulangkan kepada kerajaan ialah Lebuh Raya Persekutuan dan Jalan Kuching. Bagi Lebuh Raya, kita biasa dengar PLAS, Ecovest, Prolintas. Manakala bagi pengangkutan rel dan pengangkutan awam, kita akan dengar biasanya Prasarana dan Rapid. Jadi syarikat-syarikat inilah yang memegang konsesi dan beroperasi sebagai syarikat swasta dan kita kenakan pajakan ke atas tanah-tanah PTP yang digunakan. I see. So untuk sepanjang tempoh operasi, tanah-tanah Lebuh Raya dan pengangkutan ini masih milik PTP. Kerana projek infrastruktur ini masih dimiliki oleh kerajaan. Cuma syarikat berkenaan perlu memajak tanah PTP bagi menetapkan hak selaku operator. Jadi nampak agak jelas penjelasan Doktor sebentar tadi bahawa kerajaan masih memegang projek tersebut, tetapi operator ini perlu memajak kerana mereka lah yang menjalankan fungsi-fungsi Lebuh Raya dan juga pengangkutan awam ini. Okey,
Jadi kebanyakannya infrastruktur mega lah, kita panggil infrastruktur mega Ya, kan. Jadi dia memajak tanah PTP. Jadi memang mekanisme penswastaan menerusi pajakan penswastaan ini penting untuk pembangunan negara, Doktor. Ya, betul. Sebab itulah mekanisme pajak tanah persekutuan ini kita kenali sebagai wadah kerajaan persekutuan untuk membangunkan negara. Dan dengan menyediakan perkhidmatan kepada orang awam, kaedah pajakan persekutuan akan memberi 3 fungsi. Okay. Yang pertama, ia akan menetapkan sepadan antara pihak swasta dan pihak kerajaan selaku mempunyai projek dan infrastruktur. Yang kedua, ia membolehkan kerajaan mengawal pembangunan di tapak kerana ia masih berfungsi sebagai pemilik tanah melalui PTP. Dan seterusnya, ia juga membantu kerajaan menjana pendapatan melalui bayaran yang dikenakan pajakan kepada pihak syarikat. Oh, jadi ada bayaran yang diberikan kepada kerajaan ya, Doktor? Ya. Okey, jadi nampak ada peluang untuk macam penjanaan hasil lah kepada kerajaan persekutuan di situ. Jadi, apakah penjanaan hasil daripada pajakan tanah persekutuan ni kita boleh cakap sifatkan sebagai signifikan lah kepada pendapatan kerajaan? Okey, untuk tahun 2024, JKBTG telah bahagian harta tanah persekutuan telah mengutip lebih daripada 102 juta Banyak juga. hasil daripada pajakan biasa dan pajak perswastaan. Amount ini walaupun kecil kalau kita bandingkan dengan agensi-agensi yang melaksanakan fungsi seperti kutipan cukai dan duty, tapi ia adalah sangat signifikan bagi membuktikan bahawa tanah-tanah PTP yang terbiar dan tidak dibangunkan juga boleh diinstrumentasikan. Walau bagaimanapun, kita dalam perancangan untuk menyemak semula kadar untuk kutipan tahunan pajakan tersebut. Walau bagaimanapun, kita lebih berhemah dalam kenaikan kadar tersebut kerana kebanyakan konsesi tersebut mempunyai kecenderungan untuk memindahkan kos operasi jika berlakunya kenaikan tersebut kepada pengguna. Jadi kita tidak mahulah kerana kerajaan untuk meningkatkan hasil tersebut, kos tersebut dipindahkan kepada pengguna. Oh, bahaya juga kalau naik pajakan, katalah untuk pengangkutan awam, esok naik pula tiket kan. Jadi rakyat juga yang merasa terbeban. Betul. Jadi seperti tadi Doktor dah panjang lebar sebut tentang penswastaan, pelbagai infrastruktur. Jadi selain daripada penswastaan ini, apakah lain bentuk wujud pajakan yang bersifat komersial di atas tanah milik PTP ini? Okey. Selain daripada penswastaan, kita juga ada pajakan biasa. Dalam rekod kita ada pelbagai jenis aktiviti di atasnya. Antara yang pajakan yang melibatkan tanah PTP di atas kita seperti dalam sektor pendidikan. Misalnya kita ada sekolah antarabangsa, sekolah swasta, hinggalah kepada prasekolah yang memajak kepada kita. Selain itu, kita juga ada dari segi sektor kesihatan. Kita juga ada hospital swasta dan juga pusat kesihatan yang memajak tanah kita. Selain daripada pusat hemodialisis yang juga memberi perkhidmatan kepada masyarakat. Kita juga mempunyai pemajak yang melakukan aktiviti yang tidak bersifat keuntungan, non-profit. Misalnya NGO yang memajak tanah kita untuk memberi aktiviti tersebutlah, melaksanakan aktiviti yang tidak berbentuk keuntungan. Persamaan di antara walaupun yang berbentuk keuntungan dan tidak keuntungan ini ialah mereka memerlukan pajakan yang dalam tempoh yang lama. Jadi mereka memerlukan pajakan untuk lebih daripada 3 tahun bagi membolehkan mereka melaksanakan aktiviti di atas tanah tersebut. Sekiranya ada pihak yang buat permohonan dan mereka tidak memerlukan arus air dalam tempoh yang begitu lama, kita cadangkan mereka untuk memohon secara sewaan, iaitu kurang daripada 3 tahun. Okey, jadi mungkin modal tak banyak, sewa saja kan Doktor? Okey. Tapi kita bincang tadi, ada kita panggil ruang untuk menjana hasil. Kalau tadi macam-macam pajakan yang komersial pun ada kan Doktor? Jadi kita tanah persekutuan ni mungkin ada banyak juga tanah yang mungkin belum dibangunkan dan sebagainya. Jadi kenapa kita tak pajakkan sahaja semua tanah-tanah milik PTP ni untuk jana hasil lah kepada kerajaan? Okey, walaupun kita pusat tanah
persekutuan ini berfungsi, dia adalah sebagai custodian untuk tanah milik dan tanah reserve persekutuan. Tapi kita juga perlu menghormati kementerian dan jabatan sebagai pengguna kepada tanah-tanah berkenaan. Dalam arti kata lain, tanah-tanah berkenaan kita perlu dapat ulasan dulu daripada pihak KJP sebelum kita buat perancangan lain. Juga kita juga perlu menimbangkan kadang-kadang tanah-tanah tersebut bertentangan dengan syarat atau zon yang ditentukan oleh pihak berkuasa tempatan. Kita tidak mahulah contohnya tanah-tanah seperti tapak sekolah atau tapak klinik yang kosong kita pajak dan kemudian bertentangan pula dengan syarat yang ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan. Jadi walaupun hasrat kita untuk instrumentasikan tanah-tanah kosong dan terbiar, tapi kita perlu rujuk juga kepada pengguna kepada tanah-tanah berkenaan supaya ia tidak menggagalkan perancangan mereka. Oh, jadi ada kita panggil sebagai balance lah kan, Doktor? Ya. Sama ada kita nak dapatkan hasil tambahan, tapi pada masa yang sama kita kena ingatlah kita kerajaan persekutuan perlu menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat. Jadi Doktor, kita dah cerita tentang proses, fungsi dan sebagainya kan. Jadi sepanjang Doktor berkhidmat sebagai pengarah bahagian harta tanah persekutuan ni, saya pasti ada pelbagai cabaran lah sepanjang untuk dalam kita melaksanakan pajakan tanah persekutuan ni. Mungkin dalam berbual bicara ni, Doktor boleh kongsikan apakah cabaran utama yang Doktor hadapi? Okey, terdapat pelbagai cabaran lah dalam proses pelaksanaan pajakan ni. Sebenarnya kalau kita lihat balik, cabaran yang antara yang kita hadapi sendiri ialah daripada agensi yang melaksanakan aktiviti perswastaan tersebut. Oh, okey. Kadang-kadang ada agensi ini tidak faham bagaimana pelaksanaan pajakan tu di bawah kanun tanah negara berlaku. Jadi kita sebagai agensi yang melaksanakan fungsi PTP perlu memberi pemahaman yang jelas bagaimana pajakan tersebut boleh dilaksanakan mengikut peraturan yang betul. Yang kedua, berlaku juga masalah yang timbul akibat kenaikan kadar yang dikeluarkan oleh kerajaan negeri misalnya. Pula. Ada kes-kes tertentu oleh kerana tanah tersebut dipajak oleh universiti awam atau operator pengangkutan. Kerajaan negeri menaikkan cukai misalnya sampai beratus kali ganda. Ush. Kerana ia nampak berbentuk komersial, sedangkan contohnya universiti awam tidak bersifat total komersial. Pajakan-pajakan untuk universiti awam misalnya bertujuan untuk memberikan higher education, pendidikan tinggi kepada rakyat Malaysia juga akhirnya. Begitu juga dengan perswastaan dalam bentuk pengangkutan. Jadi itu antara cabaran yang kita hadapilah dalam mentadbir pajakan perswastaan. Selain itu juga kita juga berhadapan dengan syarikat yang tidak melunaskan bayaran pajakan. Ini pun berlaku, Cik Afiq. Misalnya oleh kerana cash flow dia tak cantik, bayaran pajakan pun terjejas. Jadi kita sentiasa keluarkan notis dan surat tuntutan, dan sekiranya masih berdegil kita akan tamatkan perjanjian pajakan. Tapi ini lebih mudah dilaksanakan jika pajakan biasa. Jika pajakan tersebut adalah pajakan perswastaan, ia melibatkan pihak perjanjian pajakan dan perjanjian operasi. Jadi ini adalah lebih rumit. Jadi dalam kes ini kita juga perlu semula berurusan dengan agensi atau kementerian bagi memastikan pemegang konsesi tersebut mematuhi terma-terma perjanjian pajakan. Ini antara cabaran yang sentiasa kita hadapi di BHDP. Berat juga tugasan pengarah BHDP ya, Doktor. Macam-macam cabaran, macam-macam proses perlu dihadapi. Jadi kita dah mungkin perbincangan kita agak berat ya dalam sesi bual bicara kali ini, Doktor. Jadi sebelum kita akhiri sesi pada pagi ini, mungkin Doktor boleh simpulkan sedikitlah apakah pajakan tanah persekutuan ni menjadi pendukung ataupun dalam tajuk wadah kepada pembangunan negara. Okey, fungsi PTP sebenarnya membolehkan kerajaan persekutuan untuk menginstrumentasikan tanah milik PTP. Sebagai contoh,
kalau kerajaan negeri dia mempunyai fungsi pentadbir tanah, iaitu dia, kerajaan negeri boleh membuat pelupusan dalam bentuk pemilikan dan penerapan. Untuk kerajaan persekutuan kita tidak punya fungsi tersebut. Jadi untuk tanah-tanah yang kita pegang, antara kaedah yang kita boleh instrumentasikan ialah pajakan. Jadi mekanisme yang kita gunakan ialah untuk membajakkan kepada pihak ketiga tanah-tanah berkenaan. Jadi kaedah ini adalah yang untuk memudah cara supaya pemain industri dapat mempergiatkan pembangunan. Kita dapat tengok misalnya tanah PTP digunakan oleh KLIA. Malah bukan dia KLIA saja, tanah-tanah lapangan terbang di seluruh negara. Kita juga dapat tengok kalau kita katalah kita gunakan highway RNR, itu adalah tanah-tanah PTP yang kita pajak kepada pemegang konsesi. Kita juga ada hub pengangkutan utama seperti KL Central. Malah pintu-pintu masuk utama negara seperti pelabuhan juga adalah tanah PTP yang kita pajak. Dan semua ini merupakan pembangunan hasil daripada manfaat daripada pajakan. Jadi jelas bahawa pajakan tanah persekutuan merupakan memacu kepada wadah kepada pembangunan negara. Oh, tak sangka juga. Kita kadang-kadang kita pergi lebuh raya, kita singgah RNR, buang air, dan kemudian kita pergi pada lapangan terbang untuk ke dalam dan luar negara. Tak sangka semua projek-projek mega, kita panggil projek mega lah doktor tu menggunakan mekanisme pajakan tanah persekutuan. Jadi besar sebenarnya. Dan ini baru pajakan tanah persekutuan. Seperti kalau kita dengar tadi pengenalan doktor kepada bahagian tanah persekutuan, ada pemberi milikan, ada perizaban, ada pembelian doktor kan, macam-macam lagi. Jadi ini baru pajakan, tetapi rasanya cukup kot hari ini kan doktor? Mungkin sesi lain lah kita sesi lain lah kan. Pemilikan dan perizaban. Kita pun dah bincang panjang lebar, dan di sini nak mengucapkan terima kasih lah kepada Yang Besar GS Dr. Muhammad Yazrin bin Yassin atas kelapangan beliau untuk mengambil kesempatan untuk memberikan penjelasan kepada penonton di luar sana berkenaan pajakan tanah persekutuan. Jadi semoga kita berjumpa lagi di lain sesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syafiq.